Kenapa korang suka sangat kereta yang ada sunroof ni sebenarnya? Sampaikan ada kereta yang tak ada sunroof tapi korang sanggup potong bahagian atas ni semata-mata nak letak sunroof. Hari ni aku nak cerita dekat korang akibat bila korang pakai kereta yang ada sunroof ni. Korang nampak sekarang ni aku tengah duduk dalam kereta Volvo XC90. Macam yang korang tengok ni, kita dah buka semua, kita dah barai semua dashboard dia. Sebab apa? Sebab sunroof punya masalah. Dia punya hose sunroof ni, dia dekat depan ni sepatutnya dia fit, tapi disebabkan benda ni longgar, air tu keluar daripada hose tu dan akhirnya masuk ke dalam kereta. Bila air tu masuk dalam kereta, maka dia kena pada part-part elektronik pada kereta ni. Dan akhir sekali kereta ni pun jadi gila. Bila owner tu masuk gear R tu jadi racing. Korang nampak tak tu? Akibat bila korang pakai sunroof ni. Bukannya aku nak larang korang daripada pakai kereta yang ada sunroof ni. Boleh korang nak pakai kereta yang ada sunroof, ataupun korang nak tambah sunroof dekat kereta korang tu boleh. Tapi benda-benda macam ni korang kena berjaga-jaga lah. Sebab bila pipe sunroof dah mula bocor, air tu masuk dalam kereta, akhir sekali dia akan menyebabkan berlaku kerosakan yang lagi teruk lah pada kereta korang. Asalnya pipe sunroof tu je yang perlu ditukar, tapi bila dah jadi macam ni, banyak part pula yang perlu dipeki. Jadi korang ada apa-apa masalah dengan kereta korang, boleh datang dekat bengkel kami berhampiran Cyberjaya dan juga Putrajaya Transmati Auto Base.